Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama Cikgu Tina kali ini kita akan masuk unit yang kelima iaitu tumbuh-tumbuhan. Dan fokus tajuk hari ini adalah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan ialah benda hidup yang perlu membiak untuk menghasilkan individu baru. Pembiakan adalah salah satu proses iaitu organisma menambah dari segi bilangan individu. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Dan tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Seterusnya, mari kita lihat cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pertama, tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui biji benih. Pokok yang berbuah selalunya akan membiak melalui biji benih. Contohnya, pokok cili dan juga pokok betik. Okey, murid-murid boleh lihat ada biji benih di dalam buah tu. Contoh lain yang boleh membiak melalui biji benih adalah seperti mangga, tembikai, durian. Okey, selalunya pokok-pokok yang berbuah. Okey, cara pembiakan yang kedua adalah melalui anak pokok. Okey, anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Sebagai contoh, lihat ni ada anak pokok pisang dan juga pokok keladi. Ada anaknya akan tumbuh di sekeliling pokok induk tu. Contoh lain seperti nanas, pokok stroberi, juga boleh mengeluarkan anak pokok. Baik, cara pembiakan yang ketiga adalah melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Maksudnya bila batang tu kita tanam di dalam tanah, dia akan jadi pokok yang baharu. Sebagai contohnya ialah pokok bawang. Tengok tu batang bawah tanah dia. Ataupun pokok ubi kentang. Selain itu mungkin contoh lain ialah kunyit, halia, juga boleh tumbuh melalui batang bawah tanah. Apabila kita tanam di dalam tanah lah. Cara pembiakan yang keempat adalah melalui spora. Spora ni dia macam butiran-butiran kecil. Macam pasir-pasir, dia kecil saja. Selalunya di bawah-bawah daun, bawah-bawah permukaan daun lah. Jadi selalunya pokok yang tidak berbunga dia membiak melalui spora, tapi tidak semualah. Hanya beberapa contoh tumbuhan seperti pokok pakis ni. Kita bila lihat ada bintik-bintik hitam kan di bawah daun, itu kita panggil spora. Begitu juga dengan cendawan. Cendawan pun ada spora. Contoh lain seperti lumut. Cara pembiakan yang kelima ialah melalui keratan batang. Di mana keratan batang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contohnya seperti pokok ubi kayu. Kita ambil batang dia, kemudian kita tanam. Nanti dia akan tumbuh tunas dan akhirnya tunas itu akan bertumbuh menjadi pokok baru. Selain itu pokok bunga kertas juga. Dan contoh lain ada banyaklah. Selalunya batang yang berkayu lah seperti pokok bunga ros, pokok bunga raya, tebu. Dan cara pembiakan tumbuhan yang keenam adalah melalui daun. Di mana ada pokok boleh membiak melalui daun induknya. Kita petik saja daun induk dia, kemudian tanam di tanah. So, dia akan mengeluarkan tunas dan akhirnya menjadi anak pokok dan bertumbuh jadi pokok baru. Sebagai contohnya ni pokok lidah jin, ambil daun dia kena tanam. Ataupun pokok setawar. Bila kamu lihat dalam pokok di hujung daun-daun ni ada kan anak-anak pokok tumbuh di hujung-hujung daun. Itu yang kita boleh tanam dan dia akan menjadi pokok baru. Selain itu, sebagai contoh lain yang tumbuh melalui daun adalah pokok begonia.
Okey, ini pula adalah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting bagi memastikan tumbuh-tumbuhan sentiasa ada. Okey, untuk apa? Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey, cuba lihat situasi pertama. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Daripada situasi satu ini, kita dapati kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan adalah membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain. Contohnya, apa hidupan lain tu? Haiwan lah kan? Haiwan, manusia. Okay? Baik, sekarang kita lihat kepentingan yang kedua. Okay, cuba lihat situasi 2. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Okey, daripada situasi 2 ni pula, kita dapati kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan adalah membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat. Okey, habitat tu tempat tinggal. Okey. Nah, sekarang kita lihat situasi yang ketiga. Wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Okey, daripada situasi 3 ni apa kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ya, betul. Okey, membekalkan oksigen kepada hidupan lain. Okey, manusia, kepada haiwan. Okey, kita perlukan oksigen supaya kita boleh terus hidup. Okey. Dan lihat pula situasi yang keempat ni. Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Nah, ini adalah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang keempat, iaitu membekalkan sumber kayu. Okey, dengan adanya sumber kayu, kita boleh buat macam-macam lah. Boleh buat perabot, buat tempat rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, ini adalah antara kepentingan pembiakan tumbuhan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.